Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum bang, sihat bang. Sihat, alhamdulillah bang, sihat. Sihat kau? Cakap lah kawan. Melah cakap Sat dia ni malu-malu kat live tak malu. Apa dia ni? Kami tengah berbaloh kenapa masuk waktu sekarang. Awak siapa asal kan nak berbaloh ni? Kenapa ni? Cerita kat saya. Kenapa ni? Dan kami berbaloh pasal po laki kena curang. Kenapa apa? Kenapa laki kena curang? Okey, lelaki kena curang. Okey, siapa yang Kak maksudkan tu? Boleh saya tahu? Dia kata kat saya kan. Kenapa? Dia kata kat saya. Okey, kenapa Akak cerita kat abang? Kenapa? Abang Akak ada mengatakan abang ada curang ke apa? Ke Akak tanya dia soalan? Soalan. Okey, kiranya kenapa lelaki curang? Tanpa siapa kena buang? Sampai lelaki. Okey. Yang start curang selalu siapa? Perempuan. Ya. Wan. Sono. Wan tak cakap je kita dah boleh gelak ah. Okey, dia macam ni. Okey, abang curang ah. Tak, abang tak buat. Okey, sekarang ni bukan. Curang tu adalah pilihan. Sebab apa? Kadang-kadang dia memilih pada depan mata ni dia nampak. Dia bagus, dia nak cari lagi bagus. Tapi orang kata curang ni sebenarnya nak kata bagus. Dia tak adalah bagus mana. Saya tengah sembang tau. Asal kidah kerepek korang ajar